Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai minta dan share macam mana proses nak beli lembu Thailand ni. So kalau tengok jam sekarang ni menunjukkan pukul 4 pagi. Kalau tengok sekarang ni 4 pagi, dah berapa ramai Kalau tengok yang lori-lori ni semua queue lah. Lori-lori ni semua queue nak masuk ke bazar. Hari ni dia nak tunjuk macam mana kita beli lembu kat bazar. Jom masuklah. Okey, kalau kau tengok ni, inilah cara sepah lembu ni. Sepah lembu, kobau. Kat sini just bayangan Kalau kat Malaysia tu orang tengah tidur. Kalau kat Malaysia orang tengah tidur, kau tengok ni. Diorang ni pukul 4 pagi dah start berniaga. Kau tengok diorang dengan lampu torchlight Diorang akan suluh sekor-sekor lembu ni, diorang pilih. Lepas diorang pilih tu, diorang akan nego. Diorang akan nego sekor-sekor ni. Kita tengok ni berapa harga jagi ni, kita tembak dia. So kita tengok sekarang ni orang tengah menego. Kalau kita ada nanti episod yang menarik nanti, yang nego tengah marah semua tu, yang nego tengah menangis semua tu. So kita tengok sekarang ni lembu-lembu yang ada. Kalau nak saiz yang besar semua tu, saiz kocik semua tu. Inilah cara dia. Nak tahu betapa susahnya tim kolang untuk cari lembu untuk dijadikan makanan pun menjadi supply dekat Malaysia. Kali ini saya akan tunjukkan proses daripada kita boli sampailah ke masuk ke pusat kuarantin, sampailah masuk ke pusat kuarantin di Malaysia juga. Saya akan tunjukkan proses daripada A sampai ke farm Kita tengok. Jom. Ni kalau tengok ni bau sikit Kalau tengok, bila tengok video dia nampak yang terang tu semua terlembu. Daripada hujung sana sampailah ke hujung sana. Saya dipahamkan. Saya dah faham kat sini at one time bazar ni lebih kurang ada 2,000 ekor kat sini. 2,000 ekor untuk jual beli. Penduduk setempat, orang Vietnam masuk kat sini, orang China pun masuk kat sini. Amor kita. Ini semua ni. Bawah tu lagi. Tengok belakang. Belakang. Belakang tu buat.